Assalamualaikum, welcome to The Click. Hey, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, kita orang dah sampai Hulu Langat setelah 3 jam share drive sebab share baru dapat lesen. Oh my god. Macam biasa tengok. Nak jadi macam ceria popstar. Betul-betul. Budak bandar ni weh. Cik, kenapa kau bawa aku datang Ulu Langat lagi? Kau tahu kan? Ulu Langat ni tempat bersejarah untuk aku. Aku akan mengimbas kembali dah sebab aku bawa kau. So hari ni kita akan jadi title dia Budak Bandar Masuk Kampung. Wow! Tapi aku bukan nak cakap lah. Masa aku awal-awal sampai Ulu Langat pun aku cakap shock sikit tu. Betul ke? Betul ke? Macam tu. So hari ini kita akan buat So kita akan jumpa budak kampung ni. Yes, budak kampung. Budak tu special sikit. Okay. Yeah, and then diorang yang akan arah-arah kita. Sebenarnya kita nak buat macam ni. Kita nak buat challenge macam kita kan budak bandar macam tu. Biarpun tak berapa nak bandar. So kita datang ke kampung dan diorang akan arah kita untuk buat kerja-kerja kampung. Okay. Kan kalau macam dekat bandar kan lain, dekat sini lain. Oh okay. Kita nak tengok Bandar macam dengan kampung lain ke cara kerja diorang? Nah, aku tak tahu juga sebab tengoklah nanti macam mana. Tante aku dekat sini pun sama je macam dulu aku dekat Sabah. Kalau Sabah kan macam ni juga. Tapi lebih kurang jugalah. Kulim pun macam ni juga. Ya. So kita kena pergi jumpa budak-budak kampung tu lah. Ya. Agak-agak dia orang akan terkejut tak aku pakai scarf kat bawah tudung? Weh, kasih syok ni. Budak Kedah ni masuk KL. Okey lah kalau macam tu. Aku rasa kita boleh turun sekarang. Alah, Let's go. Aku tak pernah berminat nak jumpa orang kampung. Tambah-tambah kalau orang Ulu Langat tu. Yang Langat tu, aku tak minat yang tinggi-tinggi tu. Tak minat. Datang tadi hoodie masuk dalam. Hoodie masuk dalam. Aku minat orang Ulu Langat, minat seorang je. Tapi dia dah jadi ex aku dah. So aku dah tak ada ingat dah kisah-kisah lalu. Tapi kalau ada dia kejap lagi aku cubalah profesional. Okay. Tak apa, kita tengok nanti budak bandar ni boleh profesional tak? Sebab aku rasa yang aku minat dekat situ pun ada. Oh ya? Ada yang kau minat? Alamak. Aku macam dah boleh bau-bau. Bawa apa ni? Macam bawa on dia kereta ni. Okay lah. So kita pergi turun dan jumpa diorang dulu, okay? Let's go. Go. Mira, Aku tak faham lah Syed. macam jauh betul je rumah dia. Ya, aku tak faham betul lah kenapa lah kita asyik dapat assignment datang sini. Masalahnya assignment kita jauh betul, kena pergi Hulu Langat ni. Tapi aku tak bersedia lah nak jumpa orang-orang kampung ni. Oh my god. Aku harap adalah orang kampung yang macam fancy instant macam dekat you kita tu. Datuk-datuk yang datang naik kereta, ada driver bukakan kereta. Tak apalah. Kita kena siapkan tas kita dulu di sini. Oh, kameraman kaki merah. Kenapa merah kaki? Merah lah. Takutlah kameraman. Bergetar kaki dia. Kita sampai ke Syed. Alamak, aku dah nampak lah orang tu. Oh my god, Syed. Macam scary je weh. Ini ke tuan rumah. Kenapa tuan rumah Macam scary je. Macam diorang nak pukul kita je. Syed, ni tuan rumah ke tukang kebun Syed? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita orang datang sini sebab kita orang ada assignment. Tak nak tahu. Ni orang nak tahu. Ni orang ke bakteria ni rambut. Hai. Hai. Panjang. Tegur lah. Nama korang siapa? So korang dah kata dah nama kami. Saya pendek. Kencana kami mall. Yeah. Macam Kencana Kami Mun. Kencana Kami Mun tu nama macam dekat universiti kita orang lah. Boleh stop kot. Dia kencana. Aduh. Saya kami mall. Kami Mun. Macam tak kena je. Korang datang untuk assignment apa? Kita orang Korang kena duduk dekat kampung. Kena buat Oh kerja my kampung. god. Kita orang ada Pakaian korang beberapa tak nampak tas. macam orang kampung. Kenapa orang Kenapa kampung? pula? Mana? Orang kampung pertama sekali masuk sini kena buat apa? Tunjuk. Ini kalau orang kampung masuk sebab ini nak halau daripada benda-benda yang tak baik. Kena makan lima. Kena makan ke? Hey, ada makan macam tu. Makan. Sebab ini adalah tanda kalau orang tu orang kampung. Okey, dia tak okey kalau pendek tak makan. Pendek kena makan juga.
Pendek kena makan juga, okey? Pendek kena makan juga, ambil yang baru. Dah habis tu. Ambil kau tu. Benda banyak. Sorry. Habis memang. Sorry. Kau samen. Makan. Tuan rumah tak makan lagi. Bagi tuan rumah makan dulu. Jemput. Makan. Okey, dah bersih. Panjang dah tu, dah bersih. Okey, makan. Makan. Sini dia bagi nampak reaction. Alah. Diorang kena tengok dulu baru diorang approve. Approve ke tidak? Serabut dah. Kena gigit ke? Bicik. Biasalah, dekat bandar pun kita makan lah. Ni simple lah. Okey, manakah korang Kau dah macam makan cili lah muka kau. manakah korang dah lepas task pertama? Approve tak? Setakat ni belum tak tahu lagi. lagi. So kita orang dah bersih. lagi. So kita orang dah bersih ni. Yang Dah ni, bersih? Yang kau katakan budak bandar tu. Oh, memang tunjuk macam gitu ah. Dia orang cantik. Sekarang. Leh. Ni Kau ke orang suka kampung yang tu. mana? Kau suka yang mana? Oh. Dua-dua. Dua-dua. Tamak. Kau memang dah tua. Sorry, jom korang salam itu. Tak minat sangat lah panjangan pendek ni. Tak ada yang normal sikit ke dekat kampung ni. Cepat. Ni kampung apa? Apa berdarah kaki? Mana? Weh, dah Orang biasa cakap lepas. jangan tegur kalau nampak darah. Oh, ya ke? Tengok. Setiap ada darah jangan tegur. Ya. Actually, Bukan situ. Actually, pendek period. bila keluar dekat kaki? Yeah. Oh my god. This is what we call kampung. Oh, orang kampung piring keluar dekat kaki ke? Bapek kau periuk. Betul. Kau ni tak normal. Kenapa bila cakap period cokong dia pandang-pandang, jangan pandang. Dia. Sekarang salam. Salam. Kita nak bagi tugas yang kedua apa diorang ni? Tu dorang Saya rasa tugas diorang ni memang patut. Yo bro. siram ni. Yo bro. Yo bro. Woi, hey. Salam yo bro. Ya, bro. Laga bau ah bro. Nice. Laga bau. Ya. Yo bro. Ai, dah macam. Banyak. Ni Cara ihok, diorang ihok. salah Eh, lah banyak. Ihok. Oh, Ni orang Ayo, apa ke bawah ni? ayo. Mana dia bawa? Don datang sini untuk assignment. Oh, assignment. Okey, Ya. jom. Nak siapkan assignment, nak kena kata saya betul. Jom. So task kedua Okay. panjang. Dia kena buat apa? Orang biasa siang pokok simbah, orang badar dah biasa. Kita ikut cara kampung sikit. Ya. Maksudnya? Pakai kumur. Kumur. Oh, Dia kena ikut macam bau dia nak pakai. pokok tu simbah. Ni Memang Sorry, tak perasan. gabutlah sini. bahayalah dulu tipu. Kau lagi selamat. Baju ada 3 kan? Ada 3. Okey. So, inilah Ini siram. Setiap pagi kita orang akan buat siraman. Okey. Okey. Siraman macam mana? siram ni macam ni. Tunjuk dulu ah. Sekejap. Panjang. Okey, siram ni macam ni. Senang ni. Hey, rasa part ni paling seram ni. Biasa tengok songkran. Ni songkran. Weh, mic tu jaga. Tak kena. Songkran. Cuci dulu. Dia dah boleh takut. Tapi start bahagian sana Tak. okey. Tak, sekarang. Jangan takut. Kan, kotor gila. Ini adalah sebahagian daripada ritual. Oh my god. Eh, janganlah macam tu, Mama. Nak buang apa lagi ni? Ish, serabut. Ajak. Basuh. Tak ya. Tapi tak apa ya ayam nenek tu kena. Macam tu ke cara dia? Bukan. Serabut. Ni, ajak. Yang ini konten orang. Oh, ya, sorry. Yang kau function ni. Oh, sorry. Beradik-beradik ke ni? Okey, dah, Kenapa boleh. macam tak betul dua-dua? Dah pegang. Basuh. Kalau dekat bandar macam
Bagi paip tu mak apa? Itu kat bandar. Bandar Eh. macam gini. Banyak panjang tu. Dia nak ajar cari bandar. Kalau bandar macam gini. Korang assignment. Assignment kami tak luluskan Okey. lagi. Okey, yang ni Tak bagi lulus. korang je. Tunjuk sikit macam mana bandar. Dekat bandar macam ni lah. Oh, yang ni berani sikit. Share pokok atas tu, share pokok atas Pokok tu. atas tu kena. Pokok situ. Tak, pokok dia perlukan kat tanah. Maksudnya Bukan dekat daun atas tusuk. daun yang siapa yang perlu kat air? Tanah dengan akar. Daun pun perlu lah. Siapa cakap? Bagi nampak segar. Daun juga share, daun juga. Diorang tak tahulah, diorang duduk kampung lama-lama tapi redha. lah. Masuk segabut dengan ihim ni. Okey. Okey, pokok dah tinggi. Sekarang Okey, sampai yang approve tak? Sekarang sampai yang kurang tinggi. Sekarang ni dia orang tu. Macam tu. Nak buat ke tak? Diorang tak nak buat. Diorang tak nak buat. Kita tanya panjang lah. Approve tak tadi? Tak nak! Apa benda lah orangnya? Okay, approve tak? Okey, sekarang ni secara Dah, dah tiap lepas. pokok dah kira lepas. Confirm lepas. Betul. Siang pokok. Patutlah dia lagi tinggi daripada yang itu. Oh, sebab kena siram. Siram. Okey, Mira nak try siram? Mira nak try siram? Siram. Mira try siram? Bukan. Sebab yang tu macam kurang. Kurang tinggi. Susah target kan? Susah target. Yang ni siram pokok. Tunjuk Syar macam mana siram pokok. Ni pokok ni dalam. Sekejap, bukan je ni. Belakang, terus. Cantik manis lucu-lucu bisa jadi candu. Nona tak boleh. Benda ni! Turut sangat ni. Sorry. Apa yang teruk sangat ni? Okey, mana kata kita kedua orang dah settle. Yay! Untuk pengetahuan korang, dekat kampung kita orang tak naik kereta sebab jam. So kita naik. Motor pun tak. Ha? Basikal. Basikal? Basikal. Macam mana nak naik basikal ni, Mira? Basikal kita orang nampak macam. Korang ikut je. Okay. Jom. Jom, kita ajar. Okey, kan tas korang kedua dah lepas. Ini tas ketiga. Good job, girls. So kalau korang lepas tas ni, actually dekat sini kita orang tak guna kereta. Tapi kita orang guna Masuk guna apa? jalan kampung. Jalan kampung. Mesti lenguh kan jalan kaki. But kita orang naik apa? Baik. Macam bandar je. Kereta sorong. Kita sorong. Kalau zaman dulu panggil kereta kuda. Kereta kuda? Macam-macam. Macam mana nak masuk ramai-ramai ni? So kalau korang nak pergi mana sekarang ni nak beritahu? Kita orang nak pergi ke Sekarang ni saya ada bela kuda. So siapa penumpang yang pertama? penumpang pertama adik saya. Okey, naik dulu. Sekejap. Saya betulkan kereta kuda ni sebab lagi saya ambil kuda tu. Lagi saya ambil kuda tu. Okey. Korang okey, penumpang naik dulu. Penumpang naik dulu. Macam mana aku nak naik ni? Aku kena dah. So, kejap. Saya pergi ambil kuda saya sekejap. Sabar. Mira, tolong aku, Mira. Kuda. Ada kuda. Depan tu. Korang tunggu dulu. Macam ni ya. Aku Dari rasa kan kampung. assignment ni kalau kita fail pun tak apalah Syar. Kita repeat je lah next time. Oh, ni kuda dia. Tadi ini ayam ke apa dia bisik dari kuda jadi kuda. Siut betul. Macam nak selamatkan kuda ni. Jangan. Sabar. Ni ada yang terbalik ni. Diam. Kuda macam ni lah. Kuda macam ni. Sabar. Sini. Kuda nak bahaya kena ni. ajar sikit. Oh. Okey, kuda. Oh, rasa Syar nak anak sama ganti ni ya. Kurang kiri kanan. Okey, penumpang seorang-seorang kan sebab kuda dia sektor je. Tak suka, tak bila. Tak suka ni. Okey. Betul-betul lah. Macam bahaya je, Hin. Syar kena pakai sini. Pakai sini. Motor balik, Mira. Okey, sekarang kuda. Macam tak selamat lah kuda ni. Orang kampung macam gini kan. Diam.
Selamat. Kuda ni okey. Ai macam apa? Diam. Kuda ni dah makan ke belum? Kuda ni macam tak makan je. Dia kentut. Bukan naik tadi. Hai! Kuda macam mana ni ha? Pan pendek. Gabut angkau ni pendek. Okey, Minta maaf, kuda saya tak ni bukan nama pendek, nama dia kuda. Oh, kuda. Oi, Diam. Mira. Weh, kau hati-hati. Macam mana ni? Macam bahaya. Mana? Nak lalu ni. Sana. Sini. Ha. Sangatlah suka aku sekali. Tak suka lah share. Last task dia. Kan? Last task tapi kita lapar lah. Orang ni. Korang tak ada sedia makanan ke kita orang datang sini? Kita nak macam McD. Lapar. Ayam goreng ke? Jomlah pergi McD kejap beli ayam goreng. Ayam Kau pendek goreng. kau ayam bedi. Kita orang tak makan. Ayam goreng. Lepas tu korang makan apa? Kita orang Ayam goreng. Ha. Aha, ayam goreng. dia tak kenal kita siapa panjang. Siapa? Tak kenal lah. Kena jodoh saya je ke depan ni. Tadi dia tak berani, sekarang dia berani kenapa? Tadi macam takut lah. Kan? Akak kenapa ni? Tadi macam kat masa kat depan tu tak ada pula jodoh ke. Lagi penajai. Ui, belakang kamera. Belakang daripada sana. Terus jodoh Dia kau. sama macam Pak Air. Pak Air macam tu juga. Bukan setakat Pak Air je. Share. Share mana ada? Patut behave. Patut behave je. Tiba-tiba nyamuk. Tadi elok je. Tadi elok lah. Habis okey lah. So macam mana sekarang kita orang lapar ni? Kita orang lapar. Okey, sebabkan korang Ya. lapar, kita kena tangkap ayam. Tangkap. Buat Tangkap, ayam goreng. sembelih, makan. Tangkap ayam tu yang hidup tu. Mana ada orang tangkap ayam sendiri? Ni ada. Kita orang tak pernah Kita tengok macam mana cara tangkap ayam. Kalau betul lah kena tangkap ayam, ajarlah. Kita orang tak biasa lah Ya, tangkap macam ni. mana nak tangkap? Ha! Dah ada. Dia ni nampak buat macam bijak lah. Padahal memang dah ada belakang tu. Jangan dia hilang ni. Nak pergi mana? Oh, sini. Suka tunjuk bijak. Wah. Jangan tangkap diri sendiri. Salah. Tangkap diri sendiri. So, Tu? Jom sini korang. Tu maksudnya sana. so kita kena standby tali. Tali. Nanti ayam tu masuk, korang kena tarik. Jom! So, macam mana nak pancing dia pergi sini? Oh ya, Jagung. jagung. Oh. Jom. Tadi dia baru makan jagung tu. Dia dah habiskan jagung tu. Jom. Maksudnya kalau orang kampung ke kedai ni. Lepas ni kena ambil Mira. Jom, kereta tu tak sana pula. Tapi Mira sampai. Tak apa, kena sekali lagi. Mira lagi. Naik kereta. Mira. Pendek rasa panjang pula boleh jadi. Nanti mute. Kau babi ke aku kan? Ada sudah sini. Tak sukalah kampung ni banyak nyamuk. Banyak nyamuk lah. Apa? Ada lagi ke ni ya? Nyamuk tak ke kat korang. Kita kena buat apa lagi? Cepat lebih nak balik ni. Diorang kata banyak nyamuk. Kita bagi tas terakhir apa? Jom! Macam mana? Macam Weh, mana sikit korang lagi dia nak makan masuk. ayam sama ni? Boleh. Maksudnya, kalau Kita mesti dapatnya. kalau ni kita makan nasi dengan telur je lah. Dia datang. Alah. Weh, dia nak masuk. Dia nak masuk tu. Weh. Masuk dah. Dia macam tahu-tahu je tak nak masuk dalam tu. Dah dengan datang. Standby. Share. Standby, Share standby. tarik tau. Dia masuk je. Share tarik. Oh, Okey, okey. Tarik kat Share, tarik kat Share. masuklah. Masuklah. Tolonglah. Mas. Dia berak ke? Dia kencing. Bukan. Kencing. Kenapa dia tak masuk? Mira lagi suka kuda tadi lah. Kuda tadi tak liar macam gini. Yang ni liar sangat ayam ni. Kenapa dia tak masuk? Sikit lagi, sikit lagi. 1 hour later. Dia masuk ni. Dia mesti masuk. Percayalah. Cepatlah. Dia memang tak ada screen time ke ayam ni. Memang pandai Dia takut kena kecam juga ke ayam ni? Aku kena kecam. Ayam masuk je lah.
Allah, dia buat apa kat luar? Nak makan ni. Ya Allah, duduk Masuk. Bijaklah ayamnya ni tu. masuk. Susah sangat ke nak masuk? Panjang boleh panjang tangkap masuk kan? Rasanya kita tangkap cukup. Gurau. Okey, gurau. Sorry. Ah, sakit. Takut, nama takut. Dekat adik saya. Dia ada driver tau dekat sini. Driver dia tengah berhati tau. Tak nak masuk lah, Share. Tak nak masuk. Apa kata Tak, kau ni tangkap konten je siapa? dia? Konten share. Konten Share, cuba cakap konten Ihi, mesti dia masuk. Konten Noah. Konten Noah. Konten Noah. Masuk. Ihin. Konten mat pula, konten mat. Ha. Konten mat. Konten. Okey guys, so sekarang kita dah ambil kali dah. Nak mancing tu. Bukan. Ni tadi apa? Nanti korang kena kali. Tadi. Alam nak try yang tangkap lari-lari tu. Pakai kain ni tersungkur pula bawah dia. Boleh kan? Okey. So kita gunakan teknik yang biasa orang guna. Zaman dulu kalau nak makan ayam dia akan pakai macam ni je. So korang kena standby seorang. Ni kalau dia tak masuk macam mana? Kita orang nak balik sekarang ni, tak nak balik sekarang. Kami Boleh jamin ke dia masuk awal? Okey, Kalau korang boleh letak- tunggu berapa minit? apa pula boleh jamin? Kita orang boleh tunggu Ayam. 2 minit je. Kalau ayam tak masuk dalam ni, awak masuk dalam hati saya. Berani, kenapa aku berani ni? Kenapa kita berani kat sini je, kat sini tak berani? Kenapa asyik kat sini je? Kat sini tak berani ke? Alah, takkan dah tak balas balik. Alah macam dah nak tak malam balik. Kat sini boleh gelak-gelak. Tadi sama tadi. Ah. Kejum. Awak. Saya panggil awak tadi. Handphone saya mana? Handphone saya mana? Pedek dia. Sekarang kita kena ada kayu. So kita kena ada Isu saya nak makan ayam goreng pun. Kita makan telur je lah. Macam ni lah kita orang hidup. Ya. Bagus so ni kita korang ni. macam ni. Okey, sekejap lagi kita kena letak. Oh, dah try dah. Cuba awak lepas. Awak pula. Awak? Sorry. Ni dah lepas. Awak? Jangan bawa masa lalu datang ke masa sekarang. So kita dah ikat ni. So kita tunggu sana. Tabur jagung dulu. Apa? Jangan tarik. Kruk. Okey, kau sana. Kruk. Jangan pergi sana. Bapa dah boleh. Tangkap tu. Okey, ya, jom. Nak tak datang sini pun. Dah datang dah satu. Dia lari. Dia datang. Jamin. Bijoknya ayam kampung ni. Oh, tarik. Tarik, Syed. 1, 2, 3. Akhirnya dapat panah. Panah. Akhirnya. Okey, sekarang ni korang kena pegang. Korang lah kena ambil. Wow, ada video reaction lah. Macam mana pegang dia dari belakang eh? So, sekarang ni. Wow. Jadi tak jadi? Hebat tak kita orang? Hebat tak kita orang? Hebat. Saya tarik tadi. Tarikan aku. Tension tarik tu. Gila. Power gila. Kita ada makan malam ni. Ada So, kau keluarkan. Pegang. Mira pegang dia, Mira. Pegang dia macam mana? Panjat. Dia panik jap. Oh my god, cepat. Ada dia dekat sana.
Syar. Mira mana Mira? Syar, Mira mana? Mira! Mana satu surat ayam tu? Kena pelan-pelan, takut dia panik. Dia pergi belakang ke dah? Mira, hati-hati. Keluar, tangkap. Syar, belah sana, Syar. Syar, belah sana, Syar. Susah lah nak tangkap dia. Cantik dia tangkap. Bukan, umpan je. Balik jelas kabut kau tu. Umpan. Oh, dah tangkap dah dapat. Rasanya tas dorang lepas ke tak ni? Tak lepas, gagal. Sudah tak ada makan malam. Tak ada makan. Tak ada makan, tak apa lah. Mira, kita balik lah. Baliklah. Jom. Baliklah kita orang balik bandar. Bye. Bye-bye.